Innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Para malaikat melebarkan sayapnya kerana rahmat, kerana suka, redha dengan orang yang datang dengar ilmu. Innas samawat wal arda wal hutab. Sesungguhnya Nabi kata 7 lapis langit dan bumi dan pula apa benda ni, al-hud, hud ni ikan, fil ma, di dalam air, meminta ampun bagi orang yang duduk di majlis ilmu. Allah Rabbi. Dan ikan hak dalam laut macam-macam, dengan ikan tegiri, ikan khisi, apa lagi habis, ikan ruang tasik, ikan pauk, nak meminta ampun. Ya Allah, ampunilah orang belajar ilmu. Tu Allah Rabbi, rahmatnya. Tak rugi kita ni mari dengar belajar-belajar. Siang cari dunia, malam cari akhirat. Siang cari kekayaan dunia, malam cari modal akhirat. 10 jam cari duit, 1 jam cari akhirat. Seri di sisi Allah. Ni dak 10 jam dunia semata-mata dada bahan tanah gitu. Faham lagi? Nampak? Ada tak kawan-kawan kita? Dengar baik-baik. Kita muhasabah diri. Tengok, oh, alhamdulillah aku malam-malam boleh pergi dengar orang ngajar. Mu seorang ada abang mu, mari tak? Adik mu 8 orang lagi. Kakak mu buat benda macam ni. Betul tak? Dakwah. Ajak anak beranak lebih dah macam kita sedekah. Sedekah anak beranak paling afdal. Lepas tu ajak dakwah anak beranak paling afdal. Ajak adik lu, abang lu. Lara duduk cari harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu semua dilalaikan dengan cari duit, lalai dengan cari harta sampai masuk dalam lubang kubur.